Okay, Assalamualaikum. Okay, saya Cikgu Zahri. Kita akan sambung iaitu di mana untuk sebagai guru, akaun guru sekolah akan menerima satu notifikasi bahawa mereka perlu join untuk grup di bawah seliaan pentadbiran. Okay, di sini cikgu ini akan klik pada join. Okay, untuk masuk ke dalam grup kelas di bawah PKP. Okay, di sini mereka akan klik pada classword dan di bahagian paparan classword akan dinyatakan dua item di mana mereka kena buat dan turn in kan bahan-bahan. Contohnya kita akan lihat di sini tentang maklumat yang pertama. Okay, contohnya kita akan lihat pada maklumat ERPH lah. Okay, untuk maklumat ERPH lebih tahu kena klik item di bawah, kita klik pada view instruction untuk paparan lebih jelas. Okay, kita lihat. Okay, minggu pertama. Okay, ini bahan yang telah pun disediakan oleh admin iaitu ERPH di sinilah. Okay, kita akan klik dahulu item. Okey, ini adalah bahan ataupun ERPH yang telah dibekalkan oleh admin. Jadi sekarang ni kalau kita lihat di sini, ini adalah item ERPH lah, mana telah pun siap untuk diedit. Jadi cikgu-cikgu akan bolehlah membina, boleh merenamekan. Contohnya minggu 1. Contohnya sekiranya perlulah. Jadi editlah item-item yang di bahagian yang perlu untuk dimasukkan jadual, RPT, harian. Di sinilah apa-apa pun cikgu mesti mengisi jadual di sini supaya apabila siap di jadual utama, maka di paparan harian lah akan dimulakan pengisian ERPH. Jadi katakanlah semua telah pun siap. Jadi tugas cikgu sekarang ni mesti turn in kan file ni ke dalam Google Classroom. Okey, sekarang ni butang turn in telah pun sedia, tetapi kita belum lagi turn in. Cikgu dah siap ERPH ni, katakanlah siap, complete. Kita akan turn in. Bagaimana nak turn in? Kita akan klik lah turn in, iaitu yang item yang tadi lah. Ini file yang mana? File yang telah pun kita berikan tadi. Kalau klik yang ni lah file yang sama. Okay, dia kata yang ni. Okay, tekan saja turn in. Okay, jadi untuk penghantaran ERPH untuk minggu pertama, bahawa tapak telah pun disediakan oleh admin. Tapak ini akan di make a copy setiap minggu di dalam folder My Drive. Okey, contohnya di mana folder My Drive, kita akan lihat nanti. Okey, sekarang ni sekiranya katakanlah minggu pertama ni kita telah berjaya submit. Okey, bahawa file ERPH cikgu telah pun berjaya disubmit ini. Katakanlah kita nak ubah suai, nak edit balik, kita kena unturn in kan. Maksudnya di dalam tapak ni cikgu-cikgu boleh unsubmit balik, kemudian edit semula dan submit semula. Okey, jadi kita nak lihat di mana file ni berada. Okey, kita akan buka satu My Drive cikgu. Okey, di sini akan dalam My Drive ni akan ada satu item classroom. Okey, cikgu boleh buka classroom. Okey, ini ada classroom yang mana telah banyaklah cikgu-cikgu ni telah pun ada. Jadi untuk file tu biasanya kita akan lihat di dalam minggu pertama di bawah folder PKP. Ini adalah di dalam ni. Tuan-tuan akan lihat di sini. Okey, kita akan buka. Di sini lah file yang telah kita bina tadi. Kalau kita lihat, kita tukar kepada minggu pertama. Kita reload. Okey, ini minggu pertama yang telah pun disubmit. Apabila tekan cikgu-cikgu lah
turn in, maka dia tidak boleh diubah lagi. Dia akan jadi view only. Okey, tuan-tuan akan lihat di sini. Ini adalah tapak dia. Ini adalah tapak yang telah kita turn in. Cikgu dah tak boleh ubah. Jadi untuk yang tu, cikgu perlu make a copy untuk minggu yang kedua. Bagaimana cikgu nak membuat RPH minggu yang seterusnya, cikgu perlu make a copy. Tidak boleh ubah sesuai di sini kerana telah pun di turn in. Jadi bagaimana, klik pada file, make a copy. Tulis saja minggu kedua. Okey, kita akan letak di mana? Pastikan tuan-tuan tahu dekat mana kita nak. Biasa kita letak dalam classroom. Klik classroom, kemudian klik pada ERPH PKP. Jadi kat sinilah. Ini minggu yang pertama, minggu yang kedua. Kita akan janakan minggu yang kedua. Make copy. Untuk kita bersedia untuk kita turn in pada minggu kedua. Sekiranya butang assignment minggu kedua yang telah dibuat oleh admin telah pun siap berada dalam Google Classroom. Jadi minggu kedua cikgu sudah boleh mula, dan sekiranya cikgu ingin membuat minggu yang ketiga, keempat dan kelima, cikgu menggunakan kaedah sama. Cikgu hanya tekan make a copy. Kemudian untuk minggu kedua ni, cikgu akan lihat dia masih belum ada view only seperti minggu yang pertama. Jadi pastikan minggu kedua cikgu kena make copy untuk jadikan minggu ketiga sebelum cikgu turn in. Sekiranya dah turn in, dia tidak boleh diedit, dan jika nak diedit, cikgu kena make a copy dahulu. Okey, baiklah. Ni untuk minggu yang pertama telah pun siap. Untuk maklumat ERPH hanya sekali saja kita buat. Untuk maklumat ERPH, kita untuk penghantaran ERPH untuk minggu-minggu seterusnya, dia akan ada perlu buat make a copy setiap minggu dengan kaedah yang sama. File, make copy, jadikan minggu yang ketiga, keempat dan kelima. Okey, itu saja dari cikgu sebagai guru. Kita akan cuba buat pada yang pertama dahulu. Okey, di sini ada subjek sejarah tahun 6. Kita akan cuba pilih beberapa item ikut apa yang akan kita ajar. Kemudian tajuk, okey, pilih saja tajuk. Kemudian pilih saja standard kandungan, standard pembelajaran. Okey, saya klik bahagian standard kandungan. Kemudian saya akan pilih standard pembelajaran. Okey, di sini tuan-tuan boleh mengisi sehingga 3 lah tajuk sekiranya perlu. Kalau tidak perlu, cukup memadai 1. Jadi di sini kita dah siap dah untuk beberapa item untuk objektif dan aktiviti sahaja yang mungkin tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu agak sukar untuk mengisi. Jadi untuk ini kita ada panduan bagaimana untuk membina objektif dan aktiviti secara cepat. Okey, caranya begini. Okey, tuan-tuan boleh highlightkan dahulu objektif sehinggalah ke ruangan aktiviti. Highlightkan supaya kita akan copy ruangan-ruangan yang mana kita akan gunakan nanti. Okey, dengan cara langkah pertama kita select sahaja ruangan petak daripada kelas sehinggalah aktiviti yang kosong. Kita biarkan saja kosong. Kemudian tuan-tuan boleh copy, sama ada menggunakan bar ataupun klik kanan tekan saya copy. Dan tuan-tuan boleh buka di bahagian menu, kita sediakan satu link ChatGPT. Okey, klik saja di sini. Kemudian dia akan paparkan begini. Tuan-tuan hanya perlu Ctrl V ataupun paste sahaja. Okay, kemudian tekan sahaja enter, dan ChatGPT akan bantu kita untuk menjana objektif, kriteria kejayaan dan juga aktiviti. Jadi tuan-tuan hanya perlu tunggu sahaja ChatGPT membina objektif dan juga aktiviti. Okey, di sini kalau tuan-tuan lihat objektif dia ada yang dicadangkan. Kriteria kejayaan pun ada sekiranya cikgu ingin menggunakan kriteria kejayaan, dan juga aktiviti juga disediakan. Jadi langkahnya tuan-tuan hanya perlu copy saja. Contohnya untuk objektif,
Tuan-tuan hanya klik saja di sini, Ctrl C dan pergi pada tapak RPH, subjek sejarah. Kemudian klik saja pada bahagian objektif yang tuan-tuan akan masukkan. Caranya tuan-tuan tidak boleh klik Ctrl V ataupun paste begitu saja. Tekan 2 kali, pastikan dia ada blinking di sini, Ctrl V saja ataupun paste. Okey, kemudian untuk aktiviti pula, tuan-tuan klik saja bahagian aktiviti PwC, highlightkan daripada atas sehinggalah terakhir. Okey, semula. Okey, daripada yang ni, daripada bawah sampai yang terakhir, Ctrl C ataupun copy, kemudian double klik, tekan 2 kali dan paste sahaja dan enter. Okay, dia telah pun menyiapkan aktiviti yang dicadangkan, dan tuan-tuan boleh edit baliklah sekiranya rasa sesuai ataupun tidak sesuai, tuan-tuan boleh edit baliklah. Jadi untuk itu cara mudah untuk membina objektif dan juga aktiviti berdasarkan apa yang kita copy. Okey, itu untuk subjek sejarah. Kita lihat pula untuk subjek tulisan Jawi ataupun bahasa Arab. Okey, untuk bahasa Arab saya akan cuba buat untuk bahasa Arab. Okey, kita klik pada bahasa Arab. Okey, bahasa Arab saya telah klik dan pilih item-itemnya. Okey, sekarang ni saya akan cuba highlightkan sehinggalah item aktiviti, dan saya akan cuba copy dan buka ChatGPT dan pastekan sahaja di sini. Okey, dalam sini tuan-tuan akan lihat dia dah paste apa, dan kita akan minta ChatGPT tuliskan dalam bentuk bahasa Arab. Okey, kita type sedikit dan tulisan bahasa Arab contohnya. Okay, kita enter saja. ChatGPT akan membina dalam bentuk tulisan Arab yang kita mintalah. Okey, di sini akan minta item-item yang berkaitan apa yang kita cuba ajar dalam kelas nanti. Okey, ini perancangan kita, dan di sini dituliskan objektif dan tulisan Arab. Okey, tuan-tuan akan lihat di sini. Ini yang akan kita cuba copy apa yang kita rasa keperluan dia mengikut apa yang kita hendak capai dalam tapak ERP nanti. Okey, tuan-tuan dah buka saja, double klik, kan Ctrl V, tekan 2 kali dan enter. Ini objektif yang tuan-tuan ingin capai. Kemudian kita akan lihat pada bahagian aktiviti. Ini aktiviti. Ini aktiviti yang telah disenaraikan. Mungkin aktiviti ini mengikut apa yang kita ingin jalankan dalam kelas. Kita juga boleh copy, Ctrl C, dan juga pastekan sahaja di ruangan dengan cara tekan 2 kali, double klik, ada blinking, kemudian baru paste. Jadi kita telah pun siap objektif dan juga aktiviti. Okey, sekarang kita akan cuba lihat pada item tulisan Jawi. Okey, benar Islam. Saya akan cuba buat dalam bentuk tulisan Jawi untuk membantu ustazah mengajar dalam tulisan Jawi. Okey, sekarang ni kita akan lihat item yang telah dipilih. Katakan item ini dipilih. Okey, hanya copy saja sehinggalah ruangan aktiviti. Ctrl C, buka ChatGPT dan paste sahaja, Ctrl V, enter. Okey, dia akan tulis dalam tulisan Jawi sepenuhnya. Okey, tuan-tuan akan lihat dia ada jana secara automatik. Okey, kemudian tuan-tuan akan tunggu sehinggalah apa yang kita inginkan akan keluar. Okey, kemudian okey, standard pembelajaran apa yang kita tulis tadi, kita copy tadi. Ini objektif dia. Okey, tuan-tuan akan lihat item objektif dicadangkan. Itu apa yang kalau kita sesuai, kita boleh ambil copy dan paste. Okey, kita cuba sekali lagi. Okey, tunggu. Standard kandungan, standard pembelajaran dah ada. Objektif. Okey, ada objektif telah pun dipaparkan. Kemudian kita kejayaan, sekiranya perlu kita isi, kita boleh ambil, dan aktiviti. Okey, kita ambil dahulu objektif. Okey, Ctrl C dan pastekan di dalam ruangan objektif mengikut apa kita pastikan double klik. Walaupun tersenar di sini, tuan-tuan boleh
isi item yang tuan-tuan copy tadi. Okey. Kalau tuan-tuan lihat sini, dia menggunakan jawi bahasa Melayu, insyaAllah yang betul lah. Jadi untuk yang ni aktiviti yang dicadangkan, ini aktiviti dia. Okey, Ctrl C, dan tuan-tuan boleh paste pada ruangan aktiviti. Ctrl V, tekan 2 kali, double klik dan enter. Okey, telah pun siap untuk item dalam tulisan jawi. Okey, untuk tu saya cuba juga dalam tulisan